masak apa tu? Yang mana tak ada idea nak masak apa hari ni, inilah makanan mudah dan cepat nak buat, iaitu beef bolognese pasta. Jom saya kongsikan cara saya masak. So, mula kita masukkan daging kisar, tak perlu isi minyak pun. Kita nak bagi lemak daripada daging tu keluar, macam ni. Lepas tu kita boleh masukkan bawang holal, bawang putih dan kera. Untuk spice masukkan minced herb, rosemary, bay leaf. Kita masakkan sampai bawang tu layu. Boleh masukkan tomato, masukkan mushroom, cili merah dan hijau, masukkan sedikit minyak dan masakkan sampai tomato tu hancur. Untuk sos pasta saya guna ni je mudah. Lepas tu masukkan air secukupnya, masakkan sampailah dapat kepekatan yang kita nak. Rasakan dengan sebulan hitam, kiuk pati lembu atau bayam, garam secukup rasa, masakkan sampai semua rasa sebati. Air sekali boleh masukkan butter dan tutup api. Kacaukan sampai butter tu cair. Bila rasa semua dah balance, makanan siap untuk dihidangkan. Sialah menu mudah kita hari ni, beef bolognese pasta. Senang je kan nak buat. Ni kalau nak buat breakfast ataupun dinner untuk hujung minggu ni pun boleh. Memang sedap. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!